Real Madrid dalam krisis. Apa benda ni weh? Bila MU tengah naik, klub adik kita pula tenggelam. 4 hari sebelum jumpa Barcelona dalam El Clasico, berlambak masalah muncul dalam kamp Real Madrid. Bayangkan sampai para pemain gaduh antara satu sama lain. Dilaporkan Choi Mini dengan Valverde terlibat dalam pergaduhan selepas training sampailah masuk bilik persalinan. Bukan tu saja guys, hari tu Rudiger pun ada masalah dengan bekas pemain kita Alvaro Carreras. Dan ada berita banyak pemain kini tak nak cakap dengan interim Arbeloa. Tapi untuk abang yang paling dahsyat ialah situasi Kylian Mbappe. Korang tahu tak, lebih daripada 24 juta fans Real Madrid sign petition nak Kylian Mbappe keluar. Mereka nampak dia macam toxic dalam dressing room. Jangan lupa ini ialah penjaring gol mereka yang terbanyak musim ini dan juga signing terbesar selepas Ronaldo. Memang susah guys bila ada perpecahan macam ini antara pemain dan fans klub tak suka pemain utama mereka. Tapi jangan risau deh, seperti biasa abang ada penyelesaian. Mbappe tu fans MU tak nak, korang simpan suruh dia potong rumput. Roy Mini pula, selamat datang ke Manchester United. Jalan.